Itu satu tuduhan yang cukup serius, dan LHDN menyiasat, kemudian menyiasat bersama dengan SPRM, dan Bloomberg insinuate that selepas siasatan bersama dengan SPRM itu, maka kes itu ditutup. Jadi sebab itu bila ada a series of transactions yang melibatkan MMAG dan juga Velocity Capital, dalam keadaan MMAG pernah disiasat kerana dituduh mencuci wang haram kongsi gelap, that is a very serious allegation. Kalaupun itu tuduhan yang orang kata tuduhan palsu, the onus is on the government to initiate an investigation first, because if there is even an iota of evidence bahawa sebenarnya memang ada unsur-unsur kerajaan yang terpengaruh dengan kegiatan jenayah kongsi gelap, itu sesuatu yang tak boleh diterima oleh sesiapa pun. Malangnya orang tak nak bercakap, dan saya tengok pihak media pun tak ada yang highlight benda ni. Tak ada. Yang tulis hanyalah persekongkol dengan SPR, dengan mafia, korporat mafia. Tak ada yang tulis secara jelas bahawa ada tuduhan syarikat Victor Chin MMAG Holdings ini adalah pernah disiasat kerana dituduh mencuci wang kongsi gelap. Dan yang lebih signifikan, kerana MMAG Holdings itu pernah dikuasai oleh Farhash, dan MMAG Holdings itu juga terlibat dengan Velocity Capital yang sekarang kita tahulah sahamnya pernah dipegang oleh Azam Bakri. Jadi connecting the dots is a very serious implication yang sepatutnya perlu diberi perhatian yang lebih jelas. Sebab itu saya tak teruja sangatlah pasal dia ada saham ataupun saham dia itu melanggar peraturan pejabat awam. Sebab saya rasa yang cuba dihentikan daripada menjadi bualan rakyat sekarang ialah soal tuduhan-tuduhan tertentu, terutamanya yang bersabit MMAG Holdings berhad, Velocity Capital Partner berhad, dan juga MMAG Holdings pernah disiasat kerana dituduh mencuci wang kongsi gelap. That has to go out. That is something yang bagi saya significance-nya itu melampaui semua yang kita pernah dengar sebelum ini. Then that's why I think we need to press ahead for independent investigations.